の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンジャイBis Carey minta kebenaran untuk mendarat. Bis Carey dibenarkan mendarat. Bis Carey mendarat. Tugas yang cemerlang. Awak juga. Tuan Koyama. Ada apa ni? Wah, manca-manca. Alat penyelamat ke? Iyalah. Tahu tak? Tiap-tiap hari saya cuci. Tengok. Tak ada kesan calar. Ya. Tak pernah digunakan lagi tu. Kita baru nak bermula. Pasukan Seagull akan menjadi sibuk tak lama lagi. Betul tak? Michael, pasukan Seagull adalah pasukan penyelamat. Dalam keadaan apapun kita mesti bersedia. Ya. Kami akan pastikan keadaan terkawal. Itu yang utama. Ya. Memang betul. Oswald, bateri dah habis. Ya. Terdapat kuasa haba di angkasa. Ia sedang menuju ke bumi sekarang. Beritahu pada seluruh pasukan. Dalkom 3 diminta bersedia. Pasukan Seagull, bersedia. Kita bersedia. Di mana ia akan jatuh? Di kawasan Tokyo, poin 182E7. Ingatkan dengan pengumuman ni dapat membantu mangsa raksasa. Tapi tak ada sesiapa yang dengar nasihat kita. Maklumlah pihak swasta seperti kita ni apalah sangat kan? Kau jangan risaulah. Janji kita dah berusaha. Ada juga sumbangan yang kita dah lakukan daripada tak ada langsung. Betul juga. Sekurang-kurangnya. Apa yang dah berlaku? Apa yang dahsyat? Dah cair. Objek terbang dah mula cair terkena haba tu. Minta saya pelan bawah tanah. Saluran paip gas asli betul-betul berada di bawahnya. Kalau terkena saluran paip, seluruh bandar akan meletup nanti. Joji, berapa lama untuk alihkan gas? Paling cepat 80 minit. Ini terlalu lama. Sutsumi, Tuan, bom nitrogen tercair. Gunakannya untuk bekukan objek. Buat sementara waktu. bila bom nitrogen cecair mengenai sasarannya, ia akan menyebabkan penghasilan angin yang panas. Bila selesai beredar dengan segera. Baik. Misi perpindahan penduduk dah pun selesai. Nishitani. Awak tak apa-apa ke?
Nishita ni. Tak apa-apa ke? Hirakawa, tengok. Mereka akan serang kita. Cuba beritahu orang yang kita ada kat sini. Komander, ada gelombang telefon bimbit yang dikesan dari kawasan terbabit. Apa? Maknanya masih ada orang di situ. Tangguhkan misi. Baik. Joji, dari mana gelombang tu dikesan? Saya tak dapat pastikan dengan tepat sebab ada gangguan. Tapi memang sah ada orang di sekitar kawasan tu. Sutsumi, Tuan, hantarkan pasukan Seagull. baik. Pasukan Seagull akan dihantar segera. Pasukan Seagull berlepas. Pasukan Seagull berlepas. Masuk. Kesan kawasan terlibat. Baik. Michael, awak ikut arah luar bangunan. Baik, Tuan. Apa bendanya ni? Ia akan sampai pada saluran paip. Pasukan Seagull. Masuk. Saya masih tak jumpa. Satsumi, kita dah tak ada masa. Tuan, Baik letupkan bom nitrogen cecair sebaik saja sasaran ditemui. Mungkin ini dapat mengurangkan kemusnahan akibat angin panas tadi. Pasukan kilat. Baik. Kami akan teruskan misi. Hello. Ish. Kita takkan selamat. Kita terputus hubungan dan tak ada siapa yang tahu kita kat sini. Tolong! Tolong kami! Hei! Tolong! Hei, kami kat sini. berdiri jauh dari tingkap. Pergi ke arah dinding. Cepat. Mari, kita ke belakang. Bom nitrogen cecair. Tembak. Nishita ni. Hirakawa. Apa dah jadi? Tolong kami. Hidup lagi? Komander, mereka masih hidup lagi. Baik, kita akan selamatkan mereka sekarang. Michael, Saya akan cuba pandu ke arah yang lebih selamat. Kami dah pasangkan gelombang pada telefon bimbit mereka. Sekarang saya akan sambungkannya. Kawan saya sedang terbaring di sebelah sana. Dia berada di antara runtuhan siling. Saya berada di antara tiang merah. Tiang merah? itu tanda raksasa. Kalau ia bergerak, seluruh bangunan akan runtuh.
mereka selamat. Ada sesiapa di sini? Tolong saya. Sedia. Baik. Kami akan cuba buka pintu ni. Tolong cepat sikit. Berapa jauh kedudukan awak dengan tiang merah tu? Apa dah jadi? Hei! Apa dah jadi? Awak tak apa-apa ke? Ha? Awak ada keluarga tak? Isteri dan anak lelaki. Terus bercakap dengan dia. Siapa nama dia? Osamu. Pemindahan gas dari E7 dah pun selesai. Tapi kenapa ia berubah? Dalam bentuk yang pelik. Bukan saja bentuk berubah, malah beratnya dah bertambah 80 kali dari awal. 80 kali? Kepadatannya bertambah secara tiba-tiba melalui cuaca. Bagaimana ia boleh berubah adalah disebabkan molekul yang tidak seimbang melalui bom dingin. Nanti dulu. Awak kata tiba-tiba ia menjadi berat. Jadi tiang merah tu... Ya, kepadatan jumlah jisimnya menyebabkan graviti yang kuat terhasil di sekelilingnya. Kalau ini disebabkan bom dingin, ia mula bergerak lagi. Ia dah mula menyedut seluruh kawasan kantor. Apa? Tuan! Saya tahu. Kalau keadaan memaksa, pandai-pandailah awak buat keputusan. Kenapa Tuan cakap macam ni? Ini adalah arahan. Ke mana awak nak bawa Osamu bila awak dah keluar dari sini? Cakaplah ke mana? Tanah tinggi, Shinshu. Saya nak tunjuk pada dia burung belatuk. Jangan risau, hasrat awak akan tercapai. Muatkan peluru berpandu ke dalam jet pejuang, cepat. Peluru berpandu jenis apa yang Geobase hantar pada kita? Peluru berpandu itu dibuat mengikut teori yang sama seperti kapal aerial base ini. Repulse sleeve? Ia akan hasilkan penolakan jisim dalam tubuhnya dan memusnahkan graviti. Tapi apa? bila proses itu berlaku dalam tubuhnya, raksasa itu akan menjadi lebih ganas lagi. Jadi, bangunan tu akan runtuh? Kita tak boleh lancarkan peluru berpandu selagi pasukan Seagull masih di situ. Kita dah tak ada pilihan lagi. Saya percaya Koyama dapat selamatkan mangsa itu. Dia memulakan kerjanya dalam bidang ini sejak berumur 18 tahun. Awak tak apa-apa? Ya. Macam mana awak pula? Hei! Cakaplah! Bukankah awak nak tunjukkan burung belatuk tu pada anak awak? Kalau awak tak sanggup hadapinya, baik awak tukar dengan Michael. Kita mesti kuatkan semangat. Kita terpaksa hadapi keadaan ni.
Kita membantu setiap mangsa dengan harapan mereka akan selamat. Tapi usaha kita telah gagal. Walaupun kita berempas pulas nak selamatkan nyawa mereka, tapi mereka mati juga. Ada yang masih hidup. Kalaulah saya dapat menyelamatkan walaupun seorang mangsa, ia cukup bermakna bagi kita. Ia ditutup. Dia masih hidup. Tuan! Bagus! Michael! Mari kita balik sekarang! Ya. Bila nampak Seagull mula bergerak, lancarkan peluru berpandu dengan segera. Baik. Bagus! Lancarkan peluru berpandu. Baik. Alamak! Ukawara! Keluar cepat! Saya tak boleh! EX, jaga yang lain. Baik kamu.
Minggu depan? Baguslah tu. Saya tak dengar lah. Seorang samakan saya. Orang muda. Saya lah tu. Nama dia Jim Seagal Mazo. Dia seorang Itali ke? Jim Ya, Seagal sebenarnya. Mazo. Ya, sebenarnya. Mat Suwo dari pasukan Seagal. Hirakawa. Saya Mat Suwo lah dari pasukan Seagal.